Okey, pukul 12 malam ni Pak Gad tu dah mula start bekerja. Pastikan Pak Gad malam ni takut sampai seluar dia basah. Okey? Basah dalam konteks ni apa, bos? Kencing malam lah, bongok. Tapi kan, bos, saya dengar Pak Gad tu rambut dia warna-warni tu. Warna-warni? Di kaum belok ke? Mungkin. Dah senyap. Dah pukul 12 dah ni. Pergi buat kerja. Senang je ni. Tolong, maafkan aku. Tidak. Bunyi apa tu, bos? Manalah aku tahu. Cuba kau pergi cek. Okey. Pak Gad macam apa ni? Kenapa bunyi ganas sangat? Dah blackout. Inilah masanya untuk aku takutkan dia.